Sikit lagi nak naik dah berasa sikit lagi. Nak jaya kat mana ni tuan-tuan? Oh, dia inilah yang jadi masalah. Sebab itu dia ingat peruntukan ni hak duit dia. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok adun kita di Kota Lama ni ialah dengan penuh respect kepada yang berhormat adun Kota Lama. Dia boleh buat banyak program lah sebab dia banyak duit daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Betul tak? Dia banyak duit daripada kerajaan persekutuan, kerajaan federal turun bagi peruntukan. Itu ini boleh bagi peruntukan turun atas nama agensi kerajaan persekutuan. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut kepada orang-orang sini ni tuan-tuan sekalian. Dalam masa pilihan raya yang akan datang, kalaulah kerajaan federal berubah, di Pakatan Harapan jatuh, kerajaan diambil oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, maka tak ada pedoh langsung kalau kita kekalkan adun daripada Pakatan Harapan untuk berada di Dun Kota Lama. Setuju tak tuan-tuan sekalian? Kena tukar lah. Kena tukar. Orang Kota Lama jangan duduk, jangan teragak-agak. Bolah ni lama dah kita di Kelantan ni. Orang lain ni tuan sekalian di bandar-bandar utama dimenangi oleh Perikatan Nasional. Di mana? Di Terengganu, Kuala Terengganu, kubu kuat Perikatan Nasional.